Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Azhar Azmi, wartawan Malaysia Aktif. Hari ini kita berada di Pasar Peladang Skudai bagi meninjau sebuah industri kecil sederhana hasil sejati madani yang disalurkan oleh pihak kerajaan. Inilah dia projek sejati madani yang diusahakan oleh JPKK Kampung Melayu Batu 10 Skudai, iaitu keropok leko gemilang oregano. Ingin melihat apa keistimewaannya di sini? Mari ikut saya. Saya pengusaha keropok leko gemilang. Sekarang saya bertapak di Pasar Peladang Skudai. Saya bermula daripada home base lebih kurang 2 tahun lepas. Apabila saya dah meniaga dalam masa 2 tahun tu, kita dapat tawaran daripada Ketua Kampung Batu 10 untuk program sejati madani. Jadi saya cuba hantar proposal, tapi dalam masa lama juga masa tu kita apa yang dia nak tu kita cuba buat semua kertas kerja apa semua. Jadi dalam masa 3 bulan tu baru dapat dia punya jawapan lulus. Jadi saya pun ada minta kerjasama dengan pihak peladang. Jadi saya berbincang dengan dia, dia ada menawarkan lot kat sini. Apabila duit dah dapat, saya mulakan dengan kerja-kerja renovate. Lepas tu kita ada order mesin. Mesin-mesin keropok leko ni semua custom made daripada Terengganu. Saya kat sini tunjukkan cara-cara perjalanan buat keropok leko. Yang pertama, kita akan keluarkan ikan tu. Kalau dekat Terengganu mungkin ikan fresh. Kat sini bentuk kek ikan. Kita akan kat sini potong dalam bentuk dadu. Apabila dah potong bentuk dadu tu, ikan tu, kita akan masuk sini. Orang panggil mesin cacing, tapi ini mesin pengisar. Dia akan jadikan isi ikan tu bentuk kecil-kecil untuk senang campur tepung dengan ikan. Ini adalah mesin pengisar. Ini adalah adunan antara tepung dengan isi ikan tu. Okey, apabila dah buat adunan, kita akan masukkan kat sini. Kat sini adalah mesin pembentuk. Kalau dulu secara tradisional kita akan gunakan tangan. Tangan bentukkan keropok leko tu. Jadi apabila dah skala industri ni, saya kena beli mesin. Ini mesinnya. Okey, ini adalah proses yang terakhir. Apabila siap dibentuk, kita akan bawa keropok leko tu ke sini dan kita akan merebus. Okey, merebus ni ada masa dia. Jangka masa tu dalam 4 minit. Apabila siap, saya akan letak di gemilang frozen. Keutamaan pekerja adalah datang daripada Batu 10 Skudai. Kita ada buat hebahan kat situ melalui WhatsApp group. Pak Judi sendiri, Ketua Kampung, ada beritahu penduduk sana. Okey, harapan saya dalam industri keropok leko ni saya dapat bersaing untuk pasaran Johor Bahru, Singapura dan Malaysia Amni. Tujuannya untuk membantu B40, membantu kepada anak-anak muda, khasnya di Kampung Melayu saya lah. Saya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan, khasnya Penghulu Mukim Pulai, Tok Zainuddin yang memberi idea, kepada DO Tuan Muhammad Mazni, tidak ketinggalan kepada pos Pasar Peladang Skudai. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Ketua Kampung Pak Judi ataupun Cik Kamaruzaman nama sebenar dia, menawarkan pada saya. Lepas tu Tok Penghulu, lepas tu yang terima kasih sekali lagi kepada kerajaan Malaysia, kerajaan madani sekarang. Dia nak lihat industri kecil sederhana di kita kampung tu hidup ataupun dibesarkan lagi. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan madani.